kasih kepada rakan-rakan media yang sudi bersama pada hari yang istimewa ini. Setelah sekian lama menuntut keadilan dan kebenaran, alhamdulillah tibanya juga hari ini. Saya telah pun disiasat daripada tahun 2020 dan kini kita masuk ke tahun yang kelima. Saya berada di pintu Mahkamah Rayuan Persekutuan dengan penuh sifat bermuhasabah dan yakin untuk menuntut keadilan dan kebenaran. Saya yakin bahawa institusi kehakiman yang saya hormati, yang saya pertahankan, yang saya martabatkan adalah jalan yang terbaik untuk membersihkan nama saya dan untuk membuktikan integriti saya. Realitinya kes ini lebih besar daripada saya, Syed Saddiq semata-mata. Tapi ini insya-Allah boleh dijadikan jalan untuk membawa politik yang bersih, politik yang matang, politik yang menolak politik ugut-mengugut, sogok-menyogok. Itu semua politik yang lepas dan lama. Dan insya-Allah kita boleh adakan budaya politik yang baru, yang lebih baik dan yang segar. Saya tidak minta banyak, cuma untuk berdoa supaya keadilan dan kebenaran ditegakkan pada proses mahkamah pada hari ini. So, terima kasih. So, keputusan akan bersesuaian dengan Wabi? Saya bukan orang yang bersesuaian untuk tanya soalan tu. Saya rasa panel yang arif hakim yang lebih arif mengenai isu ni. Okay. So hari ini macam mana perasaan YB sendiri hadir dengan ahli keluarga pada hari ini? Ya, saya sentiasa berhutang budi kepada ibu ayah, abang, kakak, sahabat-sahabat seperjuangan saya yang bersama, yang sentiasa meletakkan kepercayaan ke atas saya, kepada kawan-kawan keluarga yang tak ada di sini tetapi menyampaikan sokongan moral di luar. Saya turut hutang budi dan kalian semualah yang mengingatkan saya mengapa perjuangan ini perlu diteruskan walau sesukar, sesakit mana pun. Realitinya saya hanya sekadar kenderaan untuk membawa perubahan kepada negara. Pada masa yang soalan pertama, soalan kedua tadi Boleh. Okay. Kalau yang soalan ni sikit, ada penguat hati datang tu hari ni yang bagi semangat untuk hari ni? ibu saya. Bukan ibu Penguat, oh Ben. Okey. Ya. Terima kasihlah. Ya, dia wanita yang luar biasa. Dan saya turut hutang budi sajalah. All the best. Thank you very much. Bersedia keputusan sebalik hari ini? Saya bersedia untuk kebenaran dan keadilan, dan saya yakin bahawa kebenaran dan keadilan akan menang juga. Kerana itulah saya sedikit sebab kerana apabila berada di institusi kehakiman yang saya rasa merupakan benteng terakhir institusi negara untuk seseorang yang mungkin dikhianati boleh seek redress, legal redress, dan saya berada di bawah bumbung institusi keadilan tersebut. YB berapa persen YB keyakinan dan juga YB rasa peluangnya kes ke besar? Saya meletakkan kepercayaan 110% nasib dalam tangan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada fakta-fakta tentang. Saya berharap rakan-rakan media boleh beri liputan juga kepada fakta-fakta nanti. InsyaAllah semua akan berjalan dengan baik. Secara peribadi, saya sangat kagum dengan sokongan dari di sini, di luar. Doa tak putus-putus, bukan semalam, sebulan yang sebelum itu pun. Dan saya sabar, tapi apakan daya, di hari, di bulan yang baik dan semalam yang nuzul Quran, kita tahu macam mana perkembangan ibadah. Bukan saya nak berceramah, tidak, tapi ini satu perjuangan insya-Allah Allah mengetahui yang benar, tak ada siapa yang akan mengatasi. Kau pasal Allah itu ya, Allahu Akbar, insya-Allah keadilan akan terjadi, insya-Allah. Itu saja yang saya berikan. Okey, baik, terima kasih. Boleh Pak. Bila cikgu dah cakap susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera
Mula-mula sekali sebagai seorang ibu, Allah saja maha mengetahui isi hati. Namun bagaimanapun mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan, dorongan dan doa yang diberi. Mudah-mudahan perjuangan anak saya, Syed Saddiq bin Abdul Rahman, diberkati Allah dan mendatangkan segala kebaikan. Bukan saja untuk dia, tetapi bagi yang lain. Saya sebagai ibu dan juga suami saya, kami berdua sentiasa bersama dengan saya. InsyaAllah beliau akan percaya dalam mendekatkan kebenaran. Allah sahaja yang mengetahui segala-galanya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak.